Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini bertajuk Ujian Personality Stress. Pengenalan. Ujian ini adalah berdasarkan teori Friedman dan Roseman pada tahun 1959. Ia mengukur respon personality terhadap stres. Ia membezakan personality type A dan juga type B. Tujuan ujian ialah bagi screening untuk individu dengan risiko stres yang tinggi. Pentadbiran ujian. Pentadbiran boleh dilaksanakan kepada individu maupun grup. Durasinya antara 10 hingga 15 minit. Arahan kepada responden, sila jawab setiap soalan. Tiada jawapan yang betul ataupun salah. Jawapan anda adalah rahsia dan hanya untuk tujuan asesmen. Format respons. Skala Likert 1 hingga 4. 1. Tidak pernah. 2. Kadang-kadang. 3. Selalu. 4. Kerap kali. Pengiraan skor. Sistem skoring ujian personality stress. Kerap kali 5 mata. Selalu 4 mata. Kadang-kadang 2 mata. Tidak pernah 0 mata. Langkah-langkah skoring. Jumlahkan semua respons mengikut formula di bawah. Kerap kali kali 5 tambah. Selalu kali 4 tambah. Kadang-kadang kali 2 tambah. Tidak pernah kali sifar. Interpretasi skor. 49 dan ke bawah, personality jenis B. 50 dan ke atas, secara umumnya, personality jenis A. 50 hingga ke 70, personality jenis A positif. Skor sederhana tinggi. Lebih daripada 70, personality jenis A berpotensi risiko. Skor tinggi dengan potensi menghadapi pelbagai risiko. Dan 80 dan ke atas, personality jenis A negatif. Skor sangat tinggi dikategorikan sebagai personality jenis A negatif dan berisiko tinggi. Secara amnya, personality jenis A ciri-cirinya agresif, bertenaga, bercita-cita tinggi, terdorong serta tinggi daya saing, individu yang mudah terdedah kepada stres. Personality jenis B, penyabar, sederhana, kurang daya saing, individu yang sering memberi stres kepada orang lain. Sekian, terima kasih.